Sebab ayah kalau ayah break up, ayah tak kisah pun. Cuma bila muka bogel nak jumpa orang, dia macam malu sikit lah. Kalau dulu kan okey je, biasa je. Suka tunjuk muka. Muka tak pakai makeup. Dia bercinta dengan Nish ke? Ya. Boring lah dengar soalan tu. Dah boring lah. Lepas tu ada lagi dekat komen video TikTok Ayah. Yaya ni girlfriend Aiman lah. Aiman mana? Aiman Junaidi. Nanti korang cakap saya ni girlfriend apa? Dani pula. Aduh, kelakar. Dah okey kan muka Yaya sekarang? Boleh lah. Cuma parut merah je. Tadi pergi laser parut lah. Makan apa? Sumpah sedap gila. And dia ada promo 1 sampai 16 September. RM7. Semua makanan. Kot. Semua makanan dia. Semua ada promo. Air rumput sampai hati. Dia kat tempat study ke? Tak, dekat rumah family. Sedap. Sedap gila. Ya kat Manjung. Bukan rumah family kat Manjung. Dekat rumah family dekat KL. Doakan saya dapat masuk uni. Nervous. InsyaAllah. Amin. Semoga uni impian yang awak nak, awak dapat. Macam ayah dulu. Ayah dapat je uni impian ayah. Contoh UM tu. Tapi kita tak minat kos tu. Impian ke tak impian ke, keluar je lah. Yang ada cheese ni dah makan? Yang tu kan yang buka bersama kan? Mama masak apa? Kita masak tom yum. Mama masak nasi goreng. Ada dengan Aisyah ke? Tak. Ya tak pergi yo. Maksudnya tak faham. Punya apa tu? Kipas kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang siapa-siapa yang tengok live ni, boleh tak tolong ayah like video baru dekat TikTok. So good. Ayah dah jumpa Kak Wani ke? Dah lama dah jumpa. Last bulan 12 kot. Cantiknya muka ya. Hazami Fadli Rabbi. Thank you so much. Air macam ni kalau beli dia kena terus minum. Kalau dia tinggal dia tak sedap. Kalau yang masuk balik AI team yang nak partner dengan siapa? Partner dengan tak tahulah. Partner dengan Adam kot.
Sebab Adam dia suka dia caring sebenarnya. Lepas tu dia suka buat kelakar. Kalau jumpa Adam, dia akan tanya, ya okey ya, ya okey ya. Adam okey lah. Sumpah pipi merah gila kalau gelap. Okey, jangan bagi air gelap. Sumpah merah gila muka aku. Favorite partnership City Man. Saya suka minat air manca ke? Muka yang macam lain lah, ya ke? Muka dapat jiwa. Nampak apa kat muka yang? Akak Yaya datang ke sambutan birthday Ella Aiden sebab tak nampak Akak Yaya dalam video Alifan. Tak tahu lah, kalau tak nampak tu tak adalah. Dia suka minum air macam. Tapi kena macam strawberry. Macam sahaja okey je, tapi jarang. Dengan kopi. Kopi okey. Kalau matcha je kena matcha strawberry. Suka matcha atau kopi? Mestilah kopi. Kalau suka matcha strawberry atau kopi, matcha strawberry. Akak Yaya selek dengan kita lah, bye. Mana ada selek? Kenapa selek pula? Saya jawab je komen awak. Saya cakap, kalau awak tak nampak saya dekat video tu, maksudnya saya tak pergilah. Alah, unstable connection pula. Kalau saya ada dekat video tu, maksudnya saya pergi. Nampak gemuk lah kalau macam ni. Mama gimana? Tak ada pun kereta. Lepak. Dengan father. Oh, lepak dengan ni. Sebab status dia makan cendol. Lah. Hai Kak Yaya, hai. Weh, sumpah banyak. Asal banyak Period. Tengok ni. Ayah dapat banyak makanan entah sebab tadi kan Ayah bawa air. Air tu dengan air ni. Lepas tu akak tu macam kesian kan. Kita nak pergi tandas pula. Lepas tu cakap lah, akak boleh tak saya nak letak air ni dekat meja tu. Sekejap je. Lepas tu aku cakap, tak payah. Letak ni dekat kaunter. Dia jaga kan. Lepas tu kita macam, oh okey. Terima kasih. Ni. Kedai ni. Lepas tu bila dah siap tu, dia senyum-senyum dia bagi. Bagi free. Sebab banyak sangat kan. Takkanlah kita ambil orang lain punya. Sebab akak tu letak air kita dengan makanan tu. Lepas tu tanya abang tu, abang saya punya dah siap ke? Lepas tu abang tu cakap, nombor berapa? Tahu tak? Nombor kita pun kita dah buang dekat tandas yang kita pergi tu. Kita cakap, abang sorry receipt hilang. Mesti dia orang cakap, budak ni kabut betul lah. Akak
doakan saya keluar. Kenapa masuk hospital? Sakit apa? Ya, ada cerita tak yang nenek Aisyah minta nombor ya? Yang hari tu, yang tu. Tak ada. Kenapa? Ya tak cerita ke? Tak ada. Kita mah ada borak. Tapi yang tak nak borak dengan ya. Asal? Itulah. Tak tahu. Dia ingat ya kot. Aisyah cakap, ayah boleh tak nenek nak number? Aisyah bagi Lepas tu ayah cakap lah, bagi je lah. Lepas tu ayah message dia tadi. Baru message dia tadi. Tak, ayah message Aisyah. Ayah cakap lah, kenapa nenek nak number Yaya? Nak message ke? Tak ada message pun. Ke dia tak reti main WhatsApp? Message Reti kita. lah. Tengok tak adalah kuno mana. Kan, nenek dia macam Pandai dah kak. tapi macam orang tua kan tak main handset sangat. Kaki saya bengkak. Kenapa boleh bengkak? Macam mana boleh bengkak? Tapi saya nampak Kak Yaya bergambar dengan Aisyah dengan Nuha. Bila?